Okey bang. Bagi saya nasi kandang tu. Baik, insyaAllah. Alright. Nasi kandang harga berapa? RM4. RM4 ada apa orang tu? RM4 kita bagi lok ayam, Lok ayam. kita bagi sayur, kita bagi kuah campur. Okey, kita buat kuah campur dulu tengok. Boleh. InsyaAllah nah. Ni kuah apa? Ini kuah kambing nah. Alright. Kuah kambing ni insyaAllah kuah yang sedap kat sini nah. Kuah masak hitam, Masak hitam. gulai ayam, masak merah. Okey. Okey macam ni. Okey, kita buat. Okey baik. Kita buat ayam. Ayam. Alright. Okey, letak ayam. Kita letak kerak sikit. Oh, ada kerak, Ada kerak. Okey. So kita letak kubis. Okey. Okey. Macam ni RM4. RM4. Kalau saya nak tambah terung? Terung tambah lagi sikit. Okey. Macam ni berapa? RM5. RM5 noh. Bagi set gearbox kambing. Baik, boleh. Tak ada masalah. InsyaAllah. Okey, kita letak kuah dulu Kuah kambing. Boleh. Kuah yang paling sedap kat sini lah insyaAllah. Okey. Okey. Masak hitam. Kuah hitam noh. Okey. Ayam masak merah. Kuah masak merah. Itu kita bagi kambing lah. Kambing Kambing, gearbox. Oh ni gearbox noh ni. Gearbox. Apa ketir tu? Kita bagi 2 ketui dan kita bagi isi 1. Okey. 2 ketui. Okey. Sudah kita selang macam tu. Okey. So kita bagi isi 1. Makan sampai puas. Oh. Dia dah. Ni dah tepung ni dah. Boleh? Boleh no? Okey. Macam ni kalau 15 ringgit. Okey. Nasi RM7 ni Okey. kita bagi beras basmati. Beras panjang macam ni. Paling sedap ni kuah kambing lah kat sini. Oh ni kuah kambing. Kuah kari kambing ni antara kuah yang permintaan dia tinggi lah. Ni Okey. kuah masak hitam, Kuah masak hitam noh. kuah gulai ayam. Okey. Okey. Lepas tu buah sayur apa? kita bagi kubis goreng. Okey, kubis goreng. Kubis goreng ni masuk dalam set lah. Oh, faham? Okey, macam ni lah. Benda 3. Oh. Okey. 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 Macam ni RM8. RM8. Okey. Okey, ni nasi kandang RM4 yang kita ambil tadi. Dia berkambing. Okey, kita buka jam 8 pagi sampai 3 petang. Okey, kita cuti Jumaat dan Sabtu. Tuah nasi kandang. Okey, Boleh Google, boleh wave kalau nak main, tak ada masalah.